Azman duduk termenung di sebuah kedai kopi usang di pinggir kota. Hidupnya penuh dengan kesengsaraan, hutang yang menggunung, perkahwinan yang diambang kehancuran, dan pekerjaan yang tidak membawa makna. Malam itu, ketika dia mengaduk kopi pekatnya, seorang lelaki tua dengan janggut putih yang lebat duduk di hadapannya tanpa diundang. "Aku ada sesuatu yang kau perlukan," kata lelaki tua itu sambil meletakkan sebotol air berwarna ungu di atas meja. "Apa ini?" tanya Azman dengan curiga. "Air minuman yang mampu membawamu ke dunia lain, dunia yang kau inginkan. Kau akan bebas dari kesengsaraan, walaupun hanya sementara." Azman menelan air liurnya. Tawaran itu menggoda, dan tanpa berfikir panjang, dia mengambil botol itu dan meneguknya. Dunia di sekelilingnya serta-merta berubah. Dia kini berada di sebuah villa mewah, dengan pemandangan pantai yang indah. Isterinya tersenyum padanya, bukan lagi dengan kebencian seperti di dunia nyata. Anaknya ketawa riang, bebas dari kesedihan yang menghantuinya. Hari-hari berlalu di alam ilusi itu dengan penuh kebahagiaan. Namun, setiap kali dia terjaga, dia kembali ke realiti yang suram. Untuk melarikan diri, dia terus meneguk air itu, berulang kali. Namun, semakin lama dia bergantung kepadanya, semakin sukar untuknya membezakan antara realiti dan ilusi. Suatu hari, dia tersedar dalam keadaan teruyung hayang di dalam rumahnya yang usang. Tetapi sesuatu terasa berbeza. Isterinya sedang menyediakan sarapan dengan wajah yang ceria. Anak lelakinya berlari ke arahnya dengan gembira. Dia tersenyum, percaya bahawa akhirnya dia telah benar-benar berpindah ke dunia bahagia itu. Namun, di sudut rumahnya, dia melihat sebotol air minuman ungu yang sudah hampir kosong. Hatinya mula berdebar. Jika ini realiti, mengapa botol itu masih ada? Panik, dia berlari ke cermin. Refleksinya menunjukkan wajah yang letih dan cekung. Tangannya bergetar, memegang botol itu dengan kuat. "Ini dunia nyata atau tidak?" bisiknya. Ketika itu, pintu rumahnya diketuk kuat. Dua orang lelaki bertubuh sasa masuk dengan wajah yang tegang. "Azman, kau sudah terlalu jauh. Ini semua khayalan. Kau sudah lama berada di hospital sakit jiwa." Dia tergamam. Lelaki-lelaki itu kelihatan familiar, seperti pegawai yang selalu datang dalam mimpinya. Isteri dan anaknya menjerit, tetapi suara mereka semakin sayup, seolah-olah hilang dalam udara. Kepalanya sakit. Matanya berpinar-pinar. Dunia di sekelilingnya bergoncang. "Tidak. Tidak. Ini dunia aku? Ini dunia aku," jerit Azman. Seketika kemudian, semuanya gelap. Apabila dia membuka mata, dia mendapati dirinya terbaring di atas katil hospital dengan tangan dan kaki terikat. Seorang doktor berdiri di sisinya, menggiling kepala. "Azman, kau sudah 3 tahun di sini. Air itu tak pernah wujud. Semua hanya dalam fikiran kau." Azman mahu menjerit, tetapi suaranya tersekat di kerongkong. Adakah dia benar-benar gila? Atau mungkin, ini juga hanya satu ilusi lain?